bertahun-tahun mengumpul wang untuk menunaikan ibadah umrah. Malangnya niat 18 sekeluarga ke Tanah Suci tidak kesampaian apabila mereka ditipu sebuah agensi pelancongan. Keluarga dari Johor Bahru itu kerugian hampir RM90,000. Dalam sidang media di Ibu Negara pagi tadi, mangsa tampil membuat aduan kepada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Mereka dakwa diperdaya oleh agensi pelancongan yang menawarkan pakej umrah menerusi media sosial berharga serendah RM6,500. Selepas pembayaran dilakukan menerusi dalam talian dan jadual penerbangan diberikan, pengadu memaklumkan penerbangan berkenaan ditunda berulang kali. Syarikat terbabit turut hilang tanpa sebarang kabar berita. Saya mendapat tahu pakej umrah ni melalui sosial media jugalah. Jadi kami berpakat adik-beradik nak pergi. Jadi duit-duit ni pun korek sana, korek sini. Barulah kami, yalah, semua masing-masing nak pergi umrah. Jadi tempat yang dimulai oleh Allah. Jadi akhirnya inilah keadaan dia. Pihak-pihak yang tertentu ambillah tindakan dah. Itu je lah. Laporan polis telah dibuat dan aduan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Mautak turut diajukan mangsa.